bermula sahabat bertiga mencari perkara yang luar biasa untuk dikaji dan dokumentasi. Sahabat sejati mengenal pasti tiada realiti dan juga fantasi, merekam semua bukti misteri. Koman 3, jiwa berani, toko Vira bersatu hati, kerjasama diberi dedikasi, mencurahkan bakti untuk Ibu Pertiwi. Kisah bermula sahabat bertiga mencari perkara yang luar biasa untuk dikaji dan dokumentasi. Koman 3. Denyut jantungnya ada. Ini bermakna dia masih bernyawa lagi. Kalau jantungnya tak berdenyut, itu bermakna dia sudah lama arwah. Macam mana, Profesor? Okey ke? Pelik. Jantungnya normal. Tapi dia tak sedar pula. Ini bermakna dia sedang tidur lena. Mungkin teori saya ni betul. Kita tengok kejap lagi macam mana. Wah, nampak lazat dan berkrim. Boleh minum ke? Jangan! Jangan sentuh benda tu. Ini bukan cecair untuk diminum. Maafkan saya, Profesor. Saya bergurau je tadi. Benda ni adalah hasil uji kaji saya yang terkini. Apa bendanya tu, Profesor? Selama setahun saya betul-betul lumah menciptanya. Dan sehingga sekarang ni, saya masih mengulang kajinya. Jadi, kamu jangan cuba merosakkan hasil ciptaan saya ni. Ia dari campuran herba berminyak semula jadi, akar-akar kayu dan bunga-bungaan hutan. Kejap lagi, lepas benda ni masak dan ditapis, kita akan dapat hasilnya. Boleh kami tahu apa bendanya ni, Profesor? Sabun mandi? Nah. Ha? Kau semua tengok tu. Dia dah sedar. Bila masa pula dia bangun ni? Cegah je badan dia tu. Tengok. Ada sesuatu dia nak tunjuk kat kita. Habislah hati aku. Agak-agak kau, apa yang dia cuba terangkan, Faizal? Aku rasa dia nak tahu di mana dia sekarang. Tengok. Lampu kat badan dia tu dah menyala balik. Hei, kau ni Mona. Pandai cari benda yang tersembunyi lah. Kita tak tahu lagi betul ke makhluk asing tu ada kat sini. Habis macam mana sekarang? Kita nak serbu masuk ke apa? Kita rakam dulu kat sini. Fokus dulu. Kalau betul dia ada kat situ, nama kita mesti popular. Ready, Bob? Rakamkan secara live ke siaran TV. Salam bahagia. Saya Mona dari TV8. Sekarang dilaporkan siaran langsung dari lokasi di mana makhluk asing yang diculik dan disembunyikan berada. Habis kita. Habis. Mereka dah tahu. Cepat sorokkan dia. Kenapa, Profesor? Entah. Alamak, kacau lah, Bob. Diorang dah sampai pula dah. Sudah. Aku rasa kita ada masalah besar ni. Cepat! Maju ke depan! Jangan buang masa lagi. Kepung, gerak dan tangkap sesiapa saja yang ada di situ. Aku rasa aku kenal orang tu. Tunggu apa lagi? Kesinilah cepat. Pastikan rumah ini dikepung. Sarjan, kita serbu pintu depan. Ya! Kosong? Diorang dah lepaskan diri. Bunyi sesuatu kat atas tu. Ini macam Peter Glonsor tu. Yes, harap-harap kita dapat lepas dari diorang. Wah, hebat kapal balon Profesor ni. Kalau tak hebat, bukan Profesor namanya.
Kita tak boleh biarkan mereka lepas begitu saja. Aku dah agak dah. Sarjan, tembak mereka. Nanti! Jangan! Kita pergi semula ke pesawat yang terhempas itu. Mereka mesti di sana. Sarjan, bergerak sekarang. Kita ikut mereka. Logiknya, makhluk itu mesti nak kembali ke tempat asalnya. Wah, cantiknya bulan tu. Profesor, Profesor yakin ke diorang tak ikut kita? Tak apa. Setiap perkara kita selesaikan dengan fikiran. Jangan risau kawan. Kami akan cuba baiki kapal angkasa kamu tu. Kalau tak pun, kamu sewa je lah kapal Belo ni. Alamak, ni si Jeffrey ni. Woi, Faizal. Alamak dia ni. Aku dah nak gerak dah ni. Kau datang ke tak? I say, sorry lah Jeff. Aku tak dapat lah. Aku ada hal penting pula ni. Kau pergi je lah. Kamu semua sudah dikepung. Baik menyerah. Sila turunkan kapal kamu sekarang. Kami tidak beragak untuk bertindak kalau kamu engkar. Sudah. Apa pula tu? Tu kapal angkasa dia ke tu? Kenapa kapal angkasa tu pergi macam tu je? Esok dia datang lagi kot. Tu. Kita dah sampai. Dari apa yang saya nampak, macam tak ada harapan je kapal angkasa ni nak berfungsi lagi. Amaran, jangan bergerak. Kamu semua tidak boleh lari lagi dah. Saya tak bersalah. Tolong Encik. Aku dah agak dah. Mesti korang yang buat hal ni. Serahkan makhluk asing tu. Diorang cuma nak tolong dia je bang. Itu Bu. Apa ni? Tengok. Kapal angkasa tu datang balik. Ni apa hal pula ni? Mereka datang nak jemput makhluk balik lah. Okeylah. Dah tunggu masanya untuk tunggu balik. Walaupun tak sempat kita berkenalan, ada masa nanti kita jumpa lagi. Bye. Bye-bye. Mas, tengok kat atas tu. UFO lah. Rugilah kau Faizal tak datang sini. Tak dapat ikan pun tak apa. Laju je. Dapat rakam tak, Bob? Alamak, tak sempat dah Mona. Garis kita, Bob. Lepas ni korang buat laporan kat aku, okey? Sorry lah bang. Kita orang bukan sengaja nak buat kucing-kacir macam ni. Kita orang cuma nak tolong makhluk tu je. Aku tahulah. Apa-apa pun korang kena buat laporan juga. Faham?